Ya, air panas tu. Hari ni aku nak ke kolam air panas Sungai Gresik Muar. Tapi sebelum kita masuk ni, dah sampai ni. Depan ni ada satu pot jual mi siput tu. Mi siput dia sedap. Sambal dia pun sedap. Jom kita pergi. Kita bawa balang guys. Jom. Assalamualaikum. Nak beli mi siput 10. Masuk dalam boleh? Tu lah. Senang. Dia yang bawah ni lain eh? Oh, bentuknya lain. Oh. Oh, goreng baru perasan. Oh, dia macam lepis sikit. Campur boleh? Campur semua boleh? Ni air apa? Air ni satu. Pas satu hari beli yang ni dia apa? Oh, lembut betul, sedap. Tempat lain tak ada. Sama dia, cuma cara buat dia lain. Di bulat-bulat. Cetaknya lain dah. Lagi dua tak muat. Plastik kan? Masuk plastik lah. Hari-hari buka ke pakcik? Entahlah, ni nak kata penat dia adik cuti. Oh, ikut ni lah. Tak tentu lah. Tapi kalau ikut kan air Jumaat kami Jumaat tu cuti lah. Oh, sampai malam eh? Tak. Oh, Petang je. sampai petang je. Dia pagi lah. Pagi dalam pukul 11 tu. Oh. Tengok ada menu-menu lain tu. Goreng-goreng pun ada. Ada. Di Bandung cantik. Okay geng, dah dapat geng. Mantap. Mantap. Mi. Kita dah sampai dekat pusat rekreasi kolam air panas Sungai Gresik. Kita nak try mi siput dulu. Padu mantap. Sambal ni memang power. Weh, terliur dah. Bismillah. Ngam geng. Kalau korang pergi sini, boleh pergi dekat depan ni je. Dia punya tempat warung dia. Goreng-goreng ada, mi Bandung ada, kecap goreng, mi goreng. Bismillah. Mantap. Jom kita mandi. Makan mi siput. Sedap. Sedap. Kita masuk. Ni ada dia punya macam pangkin-pangkin tu. Ni ada permainan. Sana toilet, ada surau. Sana belakang pun ada toilet. Ini dia punya kolam air panas. Panas Kalau ke sini bawa lah baldi ke, gayung ke. Kalau korang pergi hari biasa macam ini lah. Tak ramai sangat. Sebab tengah tu kolam dia. Sekejap lagi kita pergi. Tempat berangin Yang sini tak panas sangat. Dalam tu sedang-sedang. Yang tengah bulat tu memang paling panas lah. Boleh macam 40 darjah Celsius. Ini dia air. Tak ada keluar ke mana kan. Kalau kampung kadang-kadang ada orang ada duduk luar je kan. Kalau di taman ni kan nak buang dah tak? Mana tahu tak air kan. Kau jual apa pun. Panas. Ya, air panas tu. Kita dah siap berendam dekat kolam air panas Sungai Gresik Muar ni. Jadi sesiapa yang
Nak berjalan-jalan area Muar, area Batu Pahat, boleh ke sini. Jangan lupa bawa baju lebih. Jangan lupa bawa baldi, gayung. Jom, okey, jumpa lagi di video akan datang.